Hari ni aku bawa pergi satu tempat ni, outdoor cafe dengan cerita yang terbesar dekat Malaysia. Kamu jom follow aku tengok. Okey, ni kamu boleh nampak ni chicken tenders dengan nugget Okey, chicken tender dia bagi dengan garlic sauce sekali. Yang paling best chicken tender dia, ayam dia cukup-cukup fresh. Kamu boleh nampak isi dia cukup-cukup putih. Dia ada sedikit light-light punya pedas. Dan kau minum makan dengan crunchy dia tu, wangi dia punya garlic sauce tu. Boleh katakan piau kau weh. Kalau nak jadikan snack waktu malam memang best. Dengan ada juga chicken nugget kat sini. Chicken nugget ni bagi aku chicken nugget dia memang guna yang premium, dan juga dia punya sauce chili ni dia ada sedikit light-light punya masam dan juga sedikit light-light punya pedas. Okey, sesuai juga untuk semua orang makan sebab dia tak terlampau pedas sangat. Power weh. Ini pula nama dia Signature Angus Double. Kamu boleh nampak kat sini Ini burger ni special sebab apa? Dia gunakan Angus beef. Okey, Angus beef dia tak ada hormon, kamu boleh katakan tak ada. Bukan lembu biasa kau tengok tu. Lagi satu dia boleh ke arah healthier food lah, sebab memang kau tengok patty dia ni memang diperbuat daripada homemade dia orang sendiri Okey, daging cincang dan memang 100% original Angus beef. Ini yang power dia cukup wangi, dia punya rasa wangi daging tu punya aroma tu lain macam. Kepada yang siapa minat makan daging, kau boleh cuba tengok. Mantap. Dia pun datang dengan fries sekali. Satu menu yang agak kamu boleh cuba. Baru ini pula nama dia Australia Beef Prosperity. Lagi satu sama juga. Dia punya daging ni pun homemade juga menggunakan daging import daripada Australia. Bukan daging lembu yang biasa kau tengok dekat Malaysia tu. Jadi dia punya rasa dengan tekstur dia tu memang special Dia ada cukup-cukup lembut dan juga wangi. Daging tu memang lain macam, berbeza dengan apa yang kita makan daging tempatan yang kita makan tu. Boleh katakan best juga. Dengan dia datangkan sekali dengan black pepper sauce yang tak terlampau pedas. Dia sikit light punya pedas, tapi black pepper punya rasa tu memang cukup-cukup premium. Boleh katakan power antara satu burger yang best juga kau boleh cuba. Ni pula crispy chicken. Ayam yang cukup fresh tapi ada sikit light punya pedas. Budak-budak memang tak boleh makan benda ni, burger ni sebab ada pedas. Okey, dalam dia Korean sauce Korean sauce boleh rasakan wangi-wangi Korean tu. Dan juga ayam ni pun cukup-cukup crispy. Satu burger yang jadi pilihan juga. Ini pula antara produk viral kat Suito ni korang, mochi burnt cheesecake. Korang tengok okey. Dia dalam dia burnt cheesecake disaluti dengan mochi punya kulit tu, dan juga dia bagi dengan coklat sauce sekali. Okey, kepada yang siapa minat manis, boleh coklat sauce tu tuang banyak sikit. Kepada yang siapa tak minat manis, boleh tuang kurang sikit. Okey, sebab coklat sauce dia ni agak manis sikit Dan juga yang paling best dia, kulit mochi dia ni dia bukan jenis macam kata keras-keras tak. Dia macam chewy-chewy, macam chewing gum lah. Dan juga kamu boleh nampak cheesecake dekat dalam tu memang piau punya rasa cheese tu. Boleh katakan cheese yang digunakan memang cheese yang premium Boleh katakan power lah. Ni dia geng, Suito tengok. Antara open air dengan outdoor cafe yang terbesar dekat Malaysia. Aku dengar orang cakap, tengok punya banyak tempat duduk sini. Memang cukup-cukup luas dan juga macam-macam makanan-makanan minum yang menjadi pilihan bagi korang pilih. Memang banyak. Okey, macam contoh air dia pun ada. Tengok salted plum dengan ada strawberry taro tadi tu, dengan ada OX coffee. OX coffee ni sesuai untuk siapa? Siapa yang tak minat sangat terlampau heavy punya caffeine coffee, boleh pilih yang tu. Dan juga dia tak pakai susu. Siapa yang allergic susu pun boleh minum kopi yang tu. Dan juga sini selain daripada makanan-makanan yang disediakan oleh Suito, dia juga ada juga banyak vendor-vendor kat sini. Macam-macam pilihan makanan juga ada kat sini. Dan juga ada baskers untuk bagi orang layan lagu yang sedap-sedap Dan juga sini waktu operasi dia, kalau hari biasa pukul 7 petang sampai pukul 3 pagi. Dengan hari kalau cuti, public holiday apa semua tu, pukul 7 petang sampai pukul 4 pagi buka setiap hari Ini dia. Siapa-siapa yang ada masa ataupun ada singgah kat Ipoh ni, boleh datang cuba tengok Suito dekat Medan Gopeng. Kalau kamu tak jumpa je, boleh match je Suito atau boleh TikTok sampai sini. Suasana memang cukup luas dan cukup selesa. Dan paling penting, open air, outdoor terbaik. Okey, Pak Uy gila, jangan dek kamu.